Hari ini Ganesh Prasin akan bawa kita pergi jalan ke satu tempat yang bernama Puspatina Temple. Dan pada pagi tu Pasupatina Temple ni adalah temple tertua yang ada kat Nepal. Dan dekat sini kan, diorang masih mengamalkan tradisi yang kita dah tak nampak dekat Malaysia pada masa kini. Dan tradisi yang saya maksudkan tu adalah diorang masih membakar. Bakar? Alah, bakar tu yang asap banyak-banyak tu. Lepas dah mengabati apa yang berlaku, kita pun meneruskan perjalanan tengok apa yang ada kat dalam temple ni. Dari apa yang saya faham, sesiapa yang berjaya memasukkan tangan dekat dalam lubang tu sambil berjalan menutupi mata, hajatnya akan dikabulkan. Dan itu kepercayaan yang ada dekat atas muka bumi yang Tuhan ciptakan ni. Dan walaupun benda ni tak sama dengan apa yang kita faham dan pelajari sebelum ni, kita masih perlu menghormati dan mengasihani sesama manusia. Habis je ronda dekat kawasan temple ni, kita pun akan berpecah dengan Ganesh Prasin. Yelah, takkan dia tak ada kerja nak melayan si 24 jam. Dan sekarang ni kita akan menuju ke Tamir Road. Sebenarnya 2 minggu juga kita duduk dekat kawasan Tamir Road ni, disebabkan si ada urusan kerja yang perlu diselesaikan dekat kawasan ni. Jadi sambil-sambil tu kita ronda-ronda, kita tengok apa yang ada dekat sini. Turun je daripada live band, dia tengok-tengok orang dah melompat-lompat. Rupa-rupanya dah bergaduh pula. Tak apa, yang tu biar dia orang settle. Kita tak payah nak acah-acah jadi hero. Brother ni pun relax je kan. Dan masalah lain selain daripada bosan bila travel seorang-seorang ni adalah anjing, geng. Sebab anjing-anjing yang ada dekat bandar ni kan, dia punya gila lain macam Dia tak sama macam anjing yang kita jumpa dekat trek Annapurna Base Camp. Dan saya katakan semua ni disebabkan ada satu kisah yang terjadi pada satu malam semasa saya on the way nak balik daripada Tamir Road hendak ke hostel. Tapi saya tak sempat nak rekodkan kejadian ni sebab ia terjadi terlalu pantas weh. Dan cerita dia macam ni. Dekat Tamir Road ni, saya duduk dekat hostel dan jarak antara kedua tempat ni 10 ke 15 minit berjalan kaki. Lepas tu kan, jalan dekat tengah bandar ni, kebanyakan kita akan lalu lorong-lorong antara bangunan. Jadi korang bayangkan je lah, lorong tu gelap dan kita dekat situ pukul 1 pagi tanpa ada orang lain dekat kawasan tu. Dipendekkan cerita, masa tengah jalan-jalan tu, saya ada nampak sekumpulan anjing. Adalah jarak dalam 15 ke 20 meter. Lepas tu, dengan tiba-tiba diorang bangun dan menganjing si weh. Diorang punya gila macam datang nak terkam kita. Memang anytime je nak gigit kaki korang. Kalau korang dekat tempat si masa tu kan, apa korang buat? Kiri kanan kita tembok bangunan. Jalan yang betul-betul ada depan dengan belakang je. Tapi lari bukan keputusan yang bijak, sebab ini anjing kot. Masa situasi tengah getir tu, salah seekor anjing ni tiba-tiba melompat berhampiran si, macam nak gigit kaki ni. Dan refleksi daripada tu, dengan tiba-tiba langkah silat kerisnya ada, tapi sarungnya kat Melaka keluar. Das, kena kepala anjing tu sekali. Meletup jugalah bunyi safety boot ni kena kat kepala dia. Terus diorang beransur belah. Nasib baik saya tak kena gigit. Wah, betul saya kata. Untuk cari informasi sesuatu perkara bila kita keluar negara ni, ada 2 tempat yang biasanya saya akan kunjungi. Pertamanya adalah masjid dan keduanya adalah hostel di mana tempat saya menetap pada hari tu. Dekat Tamir Road ni, saya stay dekat hostel yang harganya per malam bermula daripada RM12 ke RM40. Suasana hostel ni tak sama macam hotel. Bila dekat hostel ni, kita akan lebih senang bergaul dan bertukar cerita sesama pengembara. Sebabnya kebanyakan masa kan, kita orang akan duduk melepak bersama-sama dengan bermacam latar belakang dan negara. Pada yang tanya rokok macam mana dekat sana, korang tengok sendiri. Yang hijau dengan suria pun ada. Lepas tu bab pengangkutan pula, dekat Nepal ni kita boleh dapatkan pelbagai jenis pengangkutan, tapi cas yang dikenakan agak tinggi geng. Senang cerita macam ni, semakin kita selesa dan cepat masa untuk sampai ke satu-satu destinasi tu, semakin
makin tinggilah cas tambangnya. Ini mungkin disebabkan harga petrol hampir RM6 seliter. Dan disebabkan itu jugalah harga makanan dan barang dekat Nepal ni memang agak mahal weh. Contohnya makan dekat kedai sepinggan tu kan, murah-murah 10 ke 15 ringgit. Sebelum sampai sini tu ingat RM1 RM2 je dah dapat makan kat sini. Tapi itu semua hanyalah ilusi angka. Sekarang ni saya tunjukkan macam mana kita nak melintas jalan dekat Nepal ni. Sebab dekat sini traffic light dia manual. Lepas tu kalau nak minum teh kat sini kan, memang senang. Diorang panggil chai. Selalunya diorang minum dengan masalah. Nak cari chai ni senang je. Korang tinggal cari je orang-orang yang bawa bekal-bekal macam ni dekat tepi-tepi jalan. Memang bersepah geng diorang menjaga teh macam ni. Lepas tu murah pula tu. Rasanya saya dah nak habis cerita tentang perjalanan teroka Nepal ni. Dan kita akan mula menuju ke Ribuhan Airport. Ada beberapa kisah yang saya tak dapat nak ceritakan secara terbuka. Sebab kisah-kisah yang terjadi tu kan dapat menimbulkan perspektif negatif. Jadi biarkanlah ia menjadi rahsia orang pengembara. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang telah menyaport perjalanan saya ni secara langsung ataupun tidak. Semoga kita sama-sama sukses selalu geng. Kita akan berjumpa lagi di kisah stay yang seterusnya. Trekking di Tiger Leaping Jaws, China. Tapi kali ni bersama dengan kekasih hati, iaitu Puan Hana. Start. Man. Tak ada.